perkenalkan moderator kita pada petang ini iaitu Dr. Nur Huda Sarnon alias Kusenin daripada Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan panel kita pada petang ini iaitu Dr. Nasruddin Subhi, Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan. Okay. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, yang saya hormati Encik Hazmir, Ketua Pustakawan Tun Sri Lanang, juga para penonton yang berkesempatan untuk bersama saya dalam sesi telaah buku. Buku yang dipilih ialah tentang remaja. Okey, saya harap semua dalam keadaan yang tenang, telah makan tengah hari, betul? Okey. Jadi dapatlah kita berbincang, mentelaah buku dengan suasana yang saya kira insya-Allah lebih tenang dan lebih ceria. Okey. Dan bersama saya, okey, di sini dah senyum dah orangnya. Okey, ramai yang mengenali beliau dan mungkin juga di sini ada yang nak mengenali juga beliau. Okey, Dr. Nasruddin Subhi, nama diberi. Ya? Okey, Dr. Nasruddin Subhi merupakan pengarah, Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja. Kalau nak tahu di mana Pusat Pemerkasaan Remaja, okey, di bawah di bahagian Aras 2 Pusanika di bangunan ini. Jadi jemput-jemputlah datang, ya. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan juga Dr. Nasruddin merupakan seorang pensyarah kanan, kaunselor, dan juga penyelidik yang aktif dalam bidang psikologi, kesejahteraan manusia, pembangunan masyarakat. Beliau juga sering dijemput sebagai penceramah dan perunding dalam macam-macam isu yang berkaitan dengan masalah sosial dan sebagainya. Tapi hari ini, beliau dijemput menjadi panel kepada telaah buku iaitu tentang remaja. Kalau kita nampak di sini, bukunya nipis dan comel saja. Tentang remaja disunting oleh Dr. Nasruddin Subhi, Syafiqah Ali, Azrina Megat Mustafa. Tak apa, nanti kita akan kupas apa intipati dan mungkin ada rahsia di sebalik buku tentang remaja ini. Baiklah. Okey, Dr. Nasruddin bersedia? Dia sentiasa senyum je Dr. Nasruddin ni. Sangat mesra orangnya. Oh, tapi sebelum tu saya nak umumkan Dr. Nasruddin ni seorang yang dermawan. Daripada hari ini ada kuis. Dan beliau membawa hadiah hadiah untuk diberikan kepada sesiapa yang berjaya menjawab kuis pada hari ini. Okey, Dr. Nas, kalau saya panggil Dr. Nas sajalah ya. Kalau kita tengok kepada buku ini, tentulah ada inspirasi tertentu penulisan buku tentang remaja. Mungkin Dr. Nas boleh ceritakan sedikit latar belakang ataupun inspirasi sebenarnya bagaimana tercetusnya ilham untuk mengeluarkan buku tentang remaja. Silakan Dr. Nas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang semua. Terima kasih Dr. Nurul di atas sedikit sebanyak perkenalan tentang diri saya. Okey, berbalik dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada PTSL Encik Azmir selaku Ketua Pustakawan kerana memilih buku tentang remaja ini sebagai salah satu bahan untuk acara Gilang Gemilang inilah. Saya pun tak tahu macam mana kriteria pemilihan itu dan sememangnya saya tak menyangka sebabnya bila kita membuat sesuatu projek itu bukanlah anugerah ataupun hadiah yang dijadikan sandaran.
Tetapi berbalik kepada soalan Dr. Nurul tadi tu, asalnya ya idea ni sebenarnya sewaktu COVID ya, sewaktu COVID asalnya ya, idea untuk membuat buku ini. Pada asalnya buku ini nak diterbitkan dalam bentuk e-book ya. Sebabnya waktu COVID masing-masing terkurung dan sewaktu itu saya there was satu e-book yang circulate ya. So and buku tu nampak santai dan buku itu menarik, ada illustration dan sebagainya. So saya kata pada diri sendiri, I think saya boleh buat, saya dan tim saya boleh buat benda macam ni dan mungkin boleh memanfaatkan kelompok sasar iaitu remaja lah ya. Sebabnya saya ni seperti mana yang Dr. Nurul katakan adalah ketua pusat pemerkasaan remaja dan kita punya tugas dan tanggungjawab utamanya adalah untuk melaksanakan program Permata Remaja. Ya, dan program Permata Remaja ini adalah satu program nasional, program kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, so program Permata Remaja ini berusaha untuk memperkasa ya remaja berisiko, ya khususnya remaja B40 yang tinggal di flat-flat sekitar Kuala Lumpur. Ya, so maknanya di sini sebab itulah bahan bacaan ini sebenarnya adalah bahan bacaan yang santai, mengikut selera remaja dan minat remaja itu sendiri. Ya, bukan suatu bahan bacaan yang berbentuk ilmiah ataupun berat, Dr. Nurul. Ya. Okey, patutlah Dr. Nas. Kalau kita tengok pemakaian Dr. Nas pun hari ini begitu nampak muda. Remaja lah. Remaja lah. Walaupun purba. Okey, nantilah kita tanya umur dia berapa. Okey, baik Dr. Nas. Dr. Nas ada menyebut tentang zaman COVID, semasa zaman COVID tercetusnya. Okey, ilham untuk penulisan buku tentang remaja ini. Jadi bagaimana adakah Dr. Nas dari segi ilham itu diterjemahkan dalam bentuk buku dan realitinya ia telah berjaya diterbitkan oleh pihak penerbit UKM. Jadi soalan saya Dr. Nas, siapakah penulis-penulis yang apa latar belakang mereka lah dan siapakah penulis-penulis yang menyumbang kepada penulisan buku ni Dr. Nas? Okey, menjawab kepada persoalan itu ya, penulis-penulis yang menyumbang karya di dalam buku ini sebenarnya terdiri daripada kaki tangan ya di Pusat Pemerkasaan Remaja itu sendiri ya. Kita juga ada hasil tulisan daripada fellow-fellow yang berkhidmat di Pusat Perkasa UKM. Dan kita juga ada satu sumbangan daripada alumni ya, maknanya remaja yang pernah menyertai program Permata Remaja, namun yang demikian beliau telah melanjutkan pelajaran sewaktu itu ya, dia melanjutkan pelajaran di UiTM dalam bidang library science ya. Dan dia juga ada menyumbang satu artikel lah di sini. So dia adalah gabungan ya. Okay. Saya kira sangat menarik Dr. Nas sebab bila buku ini ditulis oleh fellow, kemudian ada juga pentadbir di Perkasa sendiri dan juga dilibatkan juga alumni. Jadi kalau saya tengok tajuk-tajuk tu, kalau kita perhatikan, dia sangat pelbagai dan mungkin itu antara tarikan daripada buku ini. Jadi Dr. Nas, mungkin di perspektif orang melihat mungkin buku ini hanya tentang remaja begitu saja, tapi mungkin ada keunikan tersendiri yang dari kacamata Dr. Nas sebagai penyunting tu. Apa keunikan yang mungkin lain daripada buku-buku yang banyak di pasaran? Silakan. Okey, seperti mana yang saya katakan, niat asal itu kita nak menghasilkan satu bacaan yang santai, yang dekat di hati remaja. Ya, apabila saya sebut remaja itu termasuklah mahasiswa. Ya, sebab kalau istilah remaja mengikut WHO, dia sampai umur 25.
Ya. So kalau misalnya ada yang umur 25 di depan saya ini boleh mengaku diri sebagai remaja. Ya. Mahasiswa sebenarnya adalah remaja juga. Ya. Saya memang purba lah seperti mana yang saya katakan tadi. Ya. Disebabkan itu juga niatnya adalah satu, menarik minat remaja terhadap membaca, dan yang kedua, matlamat asalnya adalah tidak mahu mengekang kepada satu bentuk penulisan sahaja. Ya. Jadi kalau diperhatikan di dalam buku ini, kita ada artikel pendek, kita ada cerpen, kita ada sajak, dan kita ada juga beberapa penulisan yang berbentuk tips bagaimana seseorang itu boleh, contohnya ya, bagaimana tips untuk membuat persembahan di halayak dengan baik. Ya. Apabila remaja baca buku ini secara santai, mungkin dia senang untuk relate pada diri dia, dan dia juga boleh memanfaatkan diri dia secara tak langsung. Dan contohnya macam yang saya katakan tadi, ya, kalau ikutkan tips tadi tu, ya, tajuknya adalah tips mudahnya pembentangan. Ya. So maknanya dekat situ sebagai mahasiswa pun dia boleh membaca tips itu, sebab dalam dunia mahasiswa hari ini memang pensyarah akan memberikan tugasan-tugasan yang memerlukan mereka untuk membentang di depan kawan-kawan ataupun dalam arena yang lebih terbuka seperti acara ini contohnya. Ya, daripada situ mungkin boleh dapat idea bagaimana nak mengelakkan darah gemuruh, ya, contohnya, ataupun bagaimana persembahan itu boleh menjadi lebih menarik, ya, bahan paparannya yang dibuat itu pun lebih padat dan ringkas, ya. So itu adalah antara isi kandungan dalam buku tentang remaja ini, dan juga ya perbezaannya adalah buku ini dia banyak ilustrasi, ya, dan juga warna, ya. Dan tulisannya ada yang tulisan yang besar, ada yang kecil, ya. Jadi dia menarik minat, ya. Dia bukannya satu warna sahaja, ya. Itu dia keistimewaan buku inilah. Okey, jadi Dr. Nas, kalau menurut Dr. Nas tadi, itu antara keunikannya dengan warna dan sebagainya. Tapi dari segi intipati itu sendiri, kalau saya melalui apa yang Dr. Nas katakan tadi, ada sajak, ada apa nama dia, ada nasihat dan juga. So adakah ia berasaskan kepada penyelidikan ataupun mungkin pengalaman, atau bagaimana sebenarnya konten itu sendiri, Dr. Nas? Okey, konten itu berdasarkan kepada kelebihan penulis itu sendiri, ya, dan bagaimana penulis itu nak melahirkan intipati itu, ya, itu bergantung kepada keupayaan dia lah, ya. Contohnya di sini, ya, saya ada fellow Dr. Anita Will. Ya, antara bidang kepakarannya adalah dia banyak mengendalikan tentang sebab dia pernah menjadi timbalan pengarah SESMED, kan. So dia banyak menguruskan hal-hal yang berkenaan dengan perniagaan. Ya, jadi topik yang dia tulis, ya, untuk buku ini adalah jangan takut berniaga, ya. Tapi tulisan itu dalam bentuk yang santai dan mudah difahami oleh golongan remaja, dan mungkin daripada pembacaan itu mungkin akan timbul niat yang lebih, keyakinan diri yang lebih kepada remaja untuk cuba berniaga, ya. Dan sebenarnya dekat dalam program Permata Remaja ini pun kita sudah memulakan inisiatif keusahawanan itu sejak beberapa tahun yang lalu, ya. Mungkin saya ceritakan sedikit tentang program Permata Remaja. Mungkin audience belum berapa kenal tentang program Permata Remaja itu sendiri. Sebenarnya program Permata Remaja ini adalah satu program yang sudah sekian lama berada bersama-sama dengan kita, ya. Dan saya boleh katakan UKM sangat bertuah kerana
di UKM kita menguruskan 2 daripada 7 program permata. Ya, salah satunya adalah remaja dan yang keduanya adalah pintar. Ya. Setiap permata ini ada niche masing-masing dan seperti mana yang saya katakan, niche untuk remaja ini adalah remaja berisiko ataupun remaja yang tinggal di kawasan PPR yang diklasifikasikan juga sebagai remaja B40. Ya, kalau kita tengok ya, berapa orang yang pernah masuk kawasan PPR? Angkat tangan. Kawasan PPR. Ramai yang tak pernah sampai PPR, ya. So dengar baik-baik, nanti ada quiz, nanti saya bagi hadiah. Okay, alright. So kalau kita masuk kawasan PPR, dia unik, dia tak macam taman-taman perumahan yang lain, ya. Dan kita kena faham, ya, PPR tu kawasannya sempit. Sempit itu sebabnya bangunannya naik ke atas, dia tidak melata. So satu, katalah kalau you bawa kereta, pastikan kereta itu kereta yang sekecil mungkin, ya Dr. Nurul. Jangan bawa MPV yang besar-besar, ya. Sebabnya ruangnya memang sangat terhad. Dan kalau di PPR, kalau you parking, kalau you double park boleh, tapi you tak boleh angkat handbrake. Ya, sebabnya akan ada orang tolak kereta you ke depan, tolak kereta you ke belakang sebab dia nak keluar. Ya, itu antara bendanya. Dan satu lagi di kawasan PPR, kalau you jalan di bawah itu, pastikan jangan terlampau dekat dengan bangunan sebab ada kalanya turun hadiah daripada langit. Ya, kita tak tahu. Dan dia mungkin akan menyebabkan casualty. Sebab pernah ada kes di mana orang campak kerusi, ya, kerusi lebih kurang kerusi banquet tu, ya, daripada atas. Ya, dan yang kena di bawah tu adalah remaja. Ya, di kawasan PPR saya. Ya, nasib baik yang kena itu bukan remaja di bawah program saya dan yang membaling itu pun bukan program saya. Wallahualam, kita tak dapat kesan siapa yang membaling tu. Yang kena tu memang meninggal dunia, ya. Ya. So itu adalah senario lumrah di kawasan PPR. Ya, so ruangnya sempit, rumahnya sempit, tak ada ruang untuk beraktiviti. Jadi kerajaan 15 tahun dahulu menubuhkan program permata remaja ini, ya, untuk berusaha memperkasa, ya, remaja-remaja PPR ini supaya mereka ada ruang dan peluang. Ya, so tapi bila kita nak buat program tu, kita tanya dulu remaja, sebab remaja purba macam saya, ya, dia punya naluri, dia punya kesukaan, dia punya pemikiran tak sama dengan remaja masa kini yang IT savvy dan sebagainya. Ya, so kita ada sebab kita juga entiti dalam universiti. So di peringkat awal tu memang kita buat market survey dan kita buat benchmarking dan kita bertanya sendiri kepada remaja apa kegemaran mereka. So daripada situ kita come up with 5 kelas kemahiran yang kita sajikan setiap hujung minggu. Ya, kelas-kelas itu adalah kelas kek dan pastry, kelas vokal dan muzik, kelas fotografi, kelas kecantikan dan kelas membuat button badges. Ya, so 5 kelas itu adalah kelas-kelas yang remaja masa kini gemari dan kalau kita tengok dia banyak relate dengan contohnya reality TV yang ada sekarang. Ya, kalau kita buka TV, kalau dari zaman dulu ada Academy Fantasia lah, lepas tu kalau dekat overseas kita ada American Idol lah, America's Got Talent lah dan sebagainya kan. So benda-benda ini memang dekat di hati masyarakat sekarang. Begitu juga dengan fotografi. Sekarang semua orang nak ambil gambar, nak cantik-cantik nak ambil gambar, selfie sana sini kan. Jadi itu adalah kesukaan remaja. So kelas-kelas ini kita sajikan di hujung minggu secara percuma dengan harapan dia boleh, ya. Matlamat asalnya program ini adalah untuk menghindarkan remaja itu daripada terjebak dengan aktiviti sosial negatif di kawasan tempat tinggal mereka dan juga jenayah. Sebab di kawasan itu banyak jenayah, ya, ada drug pusher lah, you name it, you got it, ya. So untuk mengelakkan mereka terdedah daripada ini supaya negative cycle itu tidak berlaku dalam masyarakat itu, ya.
So itu je matlamatnya. But how we do it is through that vocational classes, dan sebenarnya bukan untuk menjadikan mereka pakar dalam bidang itu pun, ya. Tetapi kita kenal pasti daripada penyelidikan awal itu, kita nak inculcate ataupun kita nak semai 25 aset positif dalam diri remaja tu. Ya, contohnya macam disiplin, jati diri, komunikasi yang berkesan dan sebagainya. Ya, ada 25 yang kita kenal pasti tu, itu yang kita nak inculcate. But how we do it? Kita lakukan secara interaksi antara cikgu, tenaga pengajar ni dengan murid, ya, antara pengurus dengan murid, antara murid sesama sendiri. So that is how we do it. And dengan adanya pusat komuniti permata remaja di dalam kawasan mereka itu memudahkan keadaan. Jadi mereka turun daripada atas terus boleh beraktiviti dekat bawah. Ya, so itulah yang kerajaan lakukan for the past 15 years. Ini dah masuk tahun ke-15 dan alhamdulillah kita nampak kejayaan-kejayaan itu. Contohnya macam saya katakan, ada alumni yang menulis dalam buku ini. Ya, sebenarnya alumni itu pun sekarang ini sudah menjadi tenaga kerja di Library Petronas. Ya. So itu dia, dan dengan harapannya agar mereka ini boleh menjadi ejen perubah dalam komuniti itu. Ya, so itu sebenarnya yang kita lakukan. Amboi Dr. Nas, kalau bercerita tentang remaja, bersemangat. Ya, bersemangat. Saya kena slow sikit nak bagi dia patah balik kat buku ni. Jadi Dr. Nas, mungkin daripada apa yang Dr. Nas ceritakan sangat berkait rapat dengan tentang remaja, okey. Mungkin juga ini salah satu promosi pusat pemakasan remaja untuk mereka sendiri membaca, mengenali apa itu remaja, apa itu pusat pemakasan remaja. Adakah di dalam ini terkandung intipati berkaitan dengan apa budaya yang macam mana Dr. Nas maklumkan tadi? Oh, kalau yang itu tidaklah, ya, tidak. So maknanya the book is separate from program permata remaja, tetapi dia adalah extensionnya, ya, dia adalah extensionnya. So seperti mana yang ada paparan di depan itu, muka-muka itu adalah muka-muka remaja dalam program lah, dan saya kira sebahagian besarnya adalah sudah bergelar alumni sebab sebenarnya it takes quite some time jugalah Dr. Nurul, sebabnya dilema, ya, kita ni pensyarah di universiti terkemuka ataupun tersohor, ya, jadi bila kita kena juga fikir, tidak dinafikan kita juga kena fikir KPI kita sebagai pensyarah, ya. So asalnya seperti mana yang saya katakan, niat asalnya kita nak terbitkan sebagai e-book aja. Dan e-book itu mungkin kita terbit sendirian berhad, ya. Tapi kalau kita terbit sendirian berhad, jadi KPI-nya kepada universiti ibaratnya tak ada, kan. So langsung kemudian itu and buku ini pun sebenarnya pernah bila dah siap tu dia jadi tersimpan sekian lama. Nasib baik penerbit UKM ada, ya. Ya, lepas tu kita dapat tahu yang penerbit UKM sekarang pun sudah mula menerbit bahan-bahan terbitan yang separa popular, kalau tak silap saya istilahnya. Betul Dr. Nas, separa popular. Ya, betul. So itu kita mengambil kesempatan, ya, kita mengambil kesempatan untuk menerbitkan di bawah penerbit UKM, dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi, pada saya dia akan menjadi bahan promosi program permata remaja itu sendiri, ya, supaya masyarakat kenal, ya. Terus terang saya katakan sudah 15 tahun ramai lagi yang tak kenal tentang program permata remaja, especially saya katakan program permata remaja lah, sebab program permata remaja ini sebenarnya untuk pengetahuan umum, kita 3 kali tukar nama, ya. Asalnya program kita nama Perkasa Remaja, sebab at that time kita adalah satu-satunya program yang tidak ada nama permata di pangkal nama itu. Kemudian dia bertukar kepada Genius Remaja, ya. Kemudian orang lagi confused, kenapa dah ada Genius ada Pintar pula, ya. So
kenapa genius tapi kelompok sasarannya remaja berisiko? Kenapa kelompok sasarannya anak-anak autism? Kan? Orang tak boleh nak relate genius dengan entiti-entiti yang ini. So akhirnya dia bertukar semula nama kepada nama Permata dan kami memegang nama Permata Remaja sekarang ini. So itu sedikit tentang apa yang berlaku dan kekeliruan masyarakat tentang program Permata. Namun yang demikian boleh saya katakan program Permata ini sebenarnya adalah satu program yang amat baik dan memberi manfaat yang besar kepada masyarakat kerana dia mengisi kelompongan-kelompongan yang ada dalam kita punya arus perdana. Ya. So that is why pada asalnya program Permata ini dia duduk di bawah pejabat Perdana Menteri. Sebabnya dia tidak boleh duduk di bawah satu-satu kementerian sebabnya tak ada kementerian yang champion tentang satu-satu benda itu pada waktu itu. Okey Dr. Nas, kalau 15 tahunlah perkasa remaja telah wujud. Permata Remaja. Saya sendiri confused ya. Permata Remaja telah wujud. Saya melihat kepada kualiti ataupun kualiti penulisan dalam buku tentang remaja, di mana bila saya sendiri membacanya, walaupun dia santai ya Dr. Nas, tetapi di hujung itu banyak sangat nasihat-nasihat, dan juga pengalaman yang dapat diambil iktibar oleh pembaca sebenarnya. So saya kira sangat tepatlah buku ini berada di universiti diterbitkan oleh penerbit UKM. Yalah, contohnya macam tadi saya bagi contoh Dr. Anita Wil kan. Betul. Ya, sebagai contoh yang kedua mungkin saya bagi contoh diri saya sendirilah. Ya, sebabnya saya selain daripada sebagai seorang pensyarah di universiti, saya juga seorang kaunselor berdaftar. Ya, so dan saya sudah menjadi kaunselor berdaftar ini masuk tahun yang ke-25. Lama tu Dr. Nas. Masa yang tahun yang ke-25 ya. Tapi sebenarnya dari segi kalau kita bercakap counselling secara umum pun ya, ramai orang yang masih lagi skeptikal tentang counselling ya. Jadi orang ingat counselling itu untuk orang yang bermasalah, yang tak ada jalan keluar baru jumpa kaunselor kan. So atas kefahaman itu saya cuba menulis satu artikel yang santai, yang ringkas untuk menunjukkan bahawa tidak semestinya seseorang itu berada dalam keadaan yang desperate baru dia pergi berjumpa dengan kaunselor. Ya, kaunselor ini untuk orang quote unquote yang sehat macam kita. Ya, tetapi diuji dengan mungkin stres yang overwhelming pada ketika dan saat itu. Sebab kita tahu ujian Allah itu datang tidak diduga. Ya, mungkin pagi ini kita nak pergi kerja, tiba-tiba kereta kita mati di tengah jalan, ya, dan mungkin kita dilanggar daripada belakang dan itu menimbulkan stres yang luar biasa dan dalam masa yang sama juga kita tertekan, kita fobia dan sebagainya. Ya, so atas dasar itu sebenarnya orang itu boleh pergi berjumpa dengan kaunselor. Ya, dan mendapatkan perkhidmatan daripada counselling daripada seorang kaunselor. Ya, orang yang sakit dan duduk di hospital dia berjumpa dengan psikiatris. Ya, so itu bezanya antara psikiatris dan juga kaunselor. Dan psikiatris itu memanglah dia prescribe ubat. Ya, tapi di hospital. Ya, so jadi bagi para pendengar sekalian, ya, kalau misalnya anda berada dalam keadaan yang stres dan merasakan bahawa kalau aku cerita dekat kawan pun, kawan ni macam 2x5 je kan. So boleh berjumpa dengan kaunselor dan di UKM ini kita amat bertuah, ya. Kita ada perkhidmatan kaunseling di Pusanika yang sudah di-upgrade, ya. Saya dah melawat dan sangat cantik. So untuk para pelajar dia diberikan percuma. Ya, selain itu kita ada perkhidmatan kaunseling di Chancellery untuk kaki tangan. Ya, kita juga ada perkhidmatan kaunseling di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di bawah PKPK.
ya di bawah Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, itu terbuka kepada pelajar dan juga kaki tangan, ya. Jadi ada option-option, ya, dan kita ambillah peluang itu untuk kesejahteraan diri kita, sebab dalam dunia hari ini Dr. Nurul, tekanannya can be overwhelming, kan? Setuju. Okey, Dr. Nas promosikan kaunseling pula, ya. Tak apa, kita bagi peluang. Tapi ya memang betul, saya setuju sangat. Penting sangat kesedaran tentang berjumpa dengan kaunselor. Kadang-kadang budak-budak ni takut, kan? Dan mereka self-diagnose. Itu yang bahaya. Jadi Dr. Nas, kalau kita lihat kepada tajuk-tajuk di sini sebenarnya agak pelbagai, dan kadang-kadang ada juga tajuk yang saya nampak macam Kampung Girl contohnya, Budak Hyper Beast, okay? Tajuk-tajuk yang amat menarik atau menarik perhatian remaja. Jadi adakah selain daripada remaja itu sendiri macam ibu bapa ke pihak-pihak lain lah yang dapat manfaat daripada buku ini, sasarannya? Bagaimana Dr. Nas? Sesuai tak? Saya kira mak-mak pun boleh baca buku ni kot. Okay? Setuju. Saya setuju. Kan. So saya kira sebab dia bahan bacaan santai, ya. So katalah kalau misalnya kita membaca majalah wanita ataupun majalah keluarga ataupun Pak and Ma, ya, saya pun ada kalanya baca je kalau misalnya kebetulan benda itu ada depan mata, kan. So saya kira kalau misalnya kita suka membaca, ya, kita boleh cuba untuk baca buku ini, dan saya percaya sedikit sebanyak kita akan mendapat manfaat sebab daripada kepelbagaian intipati yang ada dalam kandungan buku ini, dan juga seperti mana yang saya katakan, dia ada unsur-unsur nasihat, dia ada unsur-unsur tolong bantu, dan setidak-tidaknya juga mungkin dia boleh kita boleh memahami budaya remaja masa sekarang, ya. Contohnya macam tajuk Budak Hyper Beast ni, Hype Beast, ya, Budak Hype Beast ni, ya. So maknanya itu adalah istilah mungkin remaja masa sekarang, tetapi kita sebagai remaja purba kita boleh apa benda tu, dan kita boleh cuba memahami dan mengenali, ya, dalam konteks budaya remaja sekarang, sebab seperti mana yang kita tahu pun kalau dalam agama Islam, ya, kita disarankan agar bila kita mendidik itu, kita mendidik anak mengikut zamannya, kan. So kalau kita lahir mungkin 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, kan zaman berubah, ya. Sekarang pun handphone ni setiap tahun bertukar dia punya siri, kan, ya. So setahun sekali, ya, ataupun setahun 2 kali. Ini kan pula cara didikan itu sendiri, ya. Jadi cara didikan kita kepada anak-anak, kepada remaja pun kena berubah mengikut zaman lah, Dr. Nurul. Okey, tadi saya setuju dengan Dr. Nas kata mak-mak pun boleh baca, tapi Dr. Nas kelompok bapa-bapa pun sebenarnya lagi kena baca. Betul. Nasib baik Dr. Nas seorang kaunselor faham apa yang saya maksudkan, ya. Okey, dalam konteks universiti Dr. Nas, ya, betul kita mengakui bahawa kebanyakan buku-buku di universiti adalah bersifat penyelidikan, okey. Dan bagaimana pula masa hadapan buku ini sebenarnya, Dr. Nas? Adakah mungkin akan ada siri yang seterusnya, ataupun bagaimana rancangan Dr. Nas sendiri? Sebenarnya dari segi rancangan itu memang ialah apabila our baby tu dah lahir, dah terbit tu, kan, kepuasan itu secara tak langsung memang ada, ya. Dan tambah pula apabila pihak PTSL mengangkat buku ini sebagai salah satu buku yang masuk dalam acara telaah, ya, so ataupun bedah buku. So lagilah, ya, kita rasa gembira, kan. So pada saya memikirkan we must have done something right somewhere, walaupun pada asalnya biasa saja. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, ya, ialah sebagai seorang pensyarah yang dilatih untuk menulis secara akademik,
sebenarnya apabila nak menulis sesuatu yang santai itu sebenarnya kalau tak ada bakat dan bakat itu tidak diasah, it's not easy. It's not easy. It can be very difficult sebenarnya, ya. So tapi alhamdulillah, ya, orang cakap bila kita berusaha, kita cuba, kan, dan kita nampak hasilnya, dan saya percaya hasil ini boleh diadakan kesinambungan. Dan di dalam projek ini juga saya menarik, ya, so maknanya bukan saja fellow-fellow, ya, tetapi saya menarik staff-staff yang bekerja di bawah Pusat Pemerkasaan Remaja ini, because I know mereka itu sebenarnya pun berbakat, tetapi mungkin sebelum ini tak ada kesempatan, tak ada wadah yang sesuai, ya. So dan saya membuka ruang kepada mereka untuk mencukil bakat, ya, menulis dan sebagainya, dan alhamdulillah hasilnya itu amat memberangsangkan, ya. So di situ, ya, kita tahu bahawa sebenarnya there is no limit untuk kita mencuba sesuatu yang baharu. Kan dalam Islam pun kita belajar itu daripada buayan hingga ke liang lahat. So maknanya jangan malu, jangan segan. Saya pun hari-hari belajar sesuatu yang baharu, ya, dan alhamdulillah sudah 10 tahun berada sebagai pentadbir di Pusat Pemerkasaan Remaja ini. Memang banyak yang saya pelajari daripada remaja itu sendiri dan cara kehidupan mereka, dan bagaimana untuk memperkasakan remaja ini, ya. Satu kata kuncinya, kalau boleh saya kongsikan bersama hadirin hari ini, sebenarnya bila kita bercakap tentang kumpulan marginal, ya, marginalized group ni, tak kira lah dekat bandar, kota raya, dekat kampung, dekat Felda, dekat ceruk mana pun, ya, sama je mentalitinya, ya, mentalitinya sama je, ya. So maknanya dekat situ you have to pecahkan kepompong mentaliti itu, barulah you boleh mendapat hasilnya, ya. Contoh yang paling mudah lah, ya. Program ini saya cakap, program Permata Remaja ini adalah program kerajaan yang kita berikan secara percuma. Sebabnya masakan kita nak minta mereka bayar, mereka itu datang daripada B40, ya. So katalah kalau misalnya kita ada program setiap 2 tahun biasanya mereka akan dapat t-shirt percuma, ya. So sebab kita nak ada kebersamaan itu, dan bila ada program ataupun kita bawa outing tu nampak cantik lah, semenggah, kan, ya. So mentaliti marginalized ni, ya, dia mentaliti menerima ikan, ya. So maknanya dia akan sentiasa mengharapkan ikan. Dia tak pandai nak menggunakan joran. Dan program ini khusus kepada remaja sebab remaja itu masih boleh dilentur, sebab dia belum jadi bulu betung yang keras, ya. Itu mak ayahnya kita dah tak boleh nak bentuk lagi. That is why sebenarnya ada kalanya, ya, kesian. Contohnya kita pernah dapat cases, contohnya macam anak dia tertarik dengan, katalah, kelas fotografi. Kelas fotografi kalau anak-anak serendah umur 13 tahun, ya. So maknanya mereka serendah umur 13 tahun itu sudah ada kesempatan untuk pegang DSLR. Sedangkan kita tahu DSLR itu satu kamera yang mahal, mungkin ribuan ringgit, kan, ya. Tetapi mentaliti maknya adalah, kau janganlah bergaul dengan orang tu, kelas tu, mak tak ada duit nanti nak beli kamera mahal-mahal macam tu. Sedangkan dia tak tahu pergi dekat kelas itu sebenarnya secara percuma, dan kegunaannya pun secara percuma, dan memang bukanlah seorang satu untuk diguna sharing, sebab kita nak juga konsep sharing is caring tu, kan. Tapi dengan adanya timbul minat, ya, insya-Allah, ya, kemahiran itu akan ada. Dan kelas yang kita buat itu adalah berbentuk ilmu. Ilmu tak akan datang sekelip mata, ya. Ilmu perlu kepada kesungguhan, kepada komitmen,
Kan? So maknanya dia akan makan bulan, mungkin 3 bulan ke 6 bulan ke barulah boleh pandai ambil gambar yang cantik, dia punya angle yang cantik ataupun boleh membuat kek yang tak bantat, kan? Ya. So dia makan masa, ya, tetapi inilah sebenarnya yang kita nak garap, ya, that positive asset dalam diri remaja itu sendiri. Ya, kalau saya buat aktiviti beri makan percuma, percayalah 10 bungkus tak cukup, 50 bungkus tak cukup, hatta 100 bungkus pun tak akan cukup. Ya, itu adalah mentaliti marginalized group yang kita kena faham. Ya, but alhamdulillah setelah program ini berjalan 15 tahun, kita nampak that success story, dan success story inilah yang kita nak ketengahkan supaya lebih ramai, ya, masyarakat marginal khususnya yang miskin bandar dapat manfaat daripada program ini. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di sekitar Kuala Lumpur ada 60 lebih PPR. Bayangkan, ada 60 lebih. Dan kawasan PPR kita yang paling besar adalah di Desa Rejang itu, komunitinya sekitar 15,000 orang. Ya, flat tu. Ya, macam dah satu kampung besar dah. Ya, kalau nak kirakan. Ya, so memang sebenarnya ramai yang miskin bandar ini di tengah Kuala Lumpur, ya, dan kita berharap agar program ini akan bertambah dari segi bilangannya dan lebih ramai yang mendapat manfaatnya. Dr. Nas, saya pun rasa rendah diri. Saya tak pernah pegang kamera DSLR dan kemudian kalau buat kek pun saya tak pandai. Jadi mereka lagi beruntung dan bertuah, okey, atau bertuah dapat mengenali remaja perkasa. Okey, daripada apa yang Dr. Nas ceritakan, sebenarnya bukan sahaja-saja tuan-tuan dan puan-puan, banyak sebenarnya yang ingin dikongsikan oleh Dr. Nas. Dah confirm Dr. Nas akan ada terbitan buku lagi ni. Sebenarnya banyak kalau dengar Dr. Nas cerita tentang pengalaman dia bersama dengan remaja B40, banyak sangat yang dapat kita ambil iktibar, dan juga kemahiran tu sebenarnya sangat penting. Sebenarnya Dr. Nurul, sebelum terbit tentang Remaja 2.0, kita sebenarnya dah ada satu buku yang dalam pipeline, iaitu daripada Gagak ke Merak, Dr. Nurul. So buku ini sebenarnya menceritakan kisah-kisah kejayaan yang kita rasakan sangat signifikan dalam diri remaja itu sendiri, dan dengan terbitnya buku itu nanti dia akan memberikan lebih banyak inspirasi, dan dia juga akan menjadikan satu bukti kukuh, ya, bahawa program yang mereka sertai ini sangat memberi impak kepada diri mereka dan masa depan mereka. Okey, itulah kita nantikanlah buku dari Gagak ke Merak. Okey, itu adalah pengalaman kejayaan Dr. Nas. Saya kira itu sangat bagus. Begitulah tadi macam apa yang kita belajar daripada penceritaan Dr. Nas sendiri, daripada asasnya memberi khidmat kepada mereka yang di lapangan, di komuniti, tapi akhirnya diterjemahkan dalam bentuk yang lebih dapat disebarkan kepada orang ramai, contoh seperti buku ini, dan mungkin saya percaya akan ada lebih banyak lagi penulisan-penulisan yang sebegini. So Dr. Nas, sebelum kita kita ada sesi juga penyampaian quiz, okey. Apa sebenarnya, bukanlah maksudnya mungkin kata-kata akhirlah untuk remaja itu sendiri dalam mencari arah, mungkin kita boleh kaitkan dengan buku ni. Okey, saya nak bercakap kepada remaja saya tak ada. So saya bercakap kepada remaja mahasiswa lah, ya. So sebenarnya kehidupan sebagai mahasiswa itu adalah satu kehidupan pada saya yang antara yang paling indah, ya, khususnya bagi saya dahululah. Ya, mungkin Dr. Nurul ada pengalaman yang berbeza, ya. Di situlah kita belajar mengenal erti kehidupan, dan kita belajar mengenai erti persahabatan, dan di situ jugalah kita cuba memetakan, ya, masa hadapan kita, ya, ke mana hala tuju kita selepas tamat contohnya ijazah sarjana muda, apa kita nak buat.
ya. Saya kira sebagai mahasiswa jangan rasa takut, ya, jangan rasa malu yang berlebihan, ya, sebabnya sebagai seorang pelajar you ada lesen untuk membuat kesilapan. Tapi kalau misalnya you dah jadi pekerja, you buat silap, you kena marah. Kan? Tapi kalau sebagai pelajar, you buat silap, tak apa. Ya? You belajar daripada kesilapan itu. So, yalah, kita sebagai manusia, kita tidak lari daripada membuat salah dan silap. Dan kita belajarlah sebaik mungkin. Dan saya percaya, ya, bagi mahasiswa UKM khususnya, anda merupakan insan yang terpilih untuk berada di sebuah universiti tersohor, Universiti Watan, dan bukan senang untuk mendapat kesempatan belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. So itu merupakan satu anugerah yang saya rasa amat besar, ya, yang perlu disyukuri dan diiltizamkan untuk kejayaan kita di masa akan datang. Okey, Dr. Nas, apa yang Dr. Nas katakan tadi sebenarnya juga boleh juga kalau kita lihat kepada topik-topik, tajuk-tajuk di sini. Okey, nasihat itu sangat berguna dan juga sangat berkait rapat dengan kemahiran-kemahiran yang perlu dimiliki oleh remaja. Okey, kalau tengok topik di sini tentang cerita pandang pertama, bagaimana mengurus perasaan negatif, hentikan bully cyber, langkah untuk mengakses e-book, okey, tip mudahnya pembentangan dan banyak lagi topik yang saya kira sangat membantu remaja. Topik Dr. Nurul tu apa diisinya? Ya, apa dia? Topik Dr. Nurul intipatinya apa? Saya sendiri sebenarnya merupakan penulis bagi makalah pertama, iaitu Maafkan Ibu Ayah. Okey, mungkin saya berkongsi sedikit di sini mengapa saya menulis itu adalah saya juga seorang kaunselor. Okey, saya kebetulan pada waktu itu saya dapat klien yang mana beliau sangat berdendam dengan ibunya sendiri. Jarang sebenarnya kita dengar orang yang berdendam dengan ibu yang merupakan ibu kandung, bukan ibu tiri. Tapi dalam konteks itu yang berlaku. Dan bila kes-kes dan juga saya melihat juga pengalaman saya bersama juga dengan anak-anak, saya ibu kepada 4 orang anak, kadang-kadang mereka marah, rasa mama ni tak minta maaf ke dan sebagainya. Jadi di situ ilham saya. Di samping penyelidikan berkaitan dengan remaja perkasa, saya juga ada beberapa geran dan itu saya garapkan menjadi satu bingkisan di sini, maafkan ibu ayah. Perlu anak-anak maafkan juga ibu ayah. Ialah kadang-kadang itu yang menyebabkan anak-anak rasa tidak bahagia. Itulah Dr. Nas saya punya topik. Dan saya kira banyak lagi di dalam buku ini yang boleh kita ambil manfaat, ya. Macam Dr. Nas katakan tadi, untuk ibu-ibu, untuk ayah-ayah juga banyak poin-poin yang baik, yang bagus untuk kita ambil iktibar di sini, Dr. Nas. Okey, Dr. Nas, ya mungkin kita boleh mula untuk kuis, alright? Okey, soalan pertama saya sangat senang, okey. Apakah tajuk buku yang kita bincangkan ini? Wah, laju. Saya nampak di sebelah kanan ada 2 orang Dr. Nas, saya tak boleh buat pilihan ni. Saya kena belajar juga. Okey. Ya, okey. Ya, silakan puan. Apa tajuk buku yang kita bincangkan ni? Okey, betul. Okey. Okey, Tania. Tania, puan. Boleh tak Dr. Nas yang bagi soalan? Okay. Alright. Apa nama program yang Pusat Pemerkasaan Remaja laksanakan? Orang lain lah, orang lain. Okey, betul. Banyak perempuan hari ini. Alhamdulillah, wanita memang hebat. Tania. Slow sikit, Tania. Alright.
namakan dua kelas kemahiran dalam program Permata Remaja. Okey. Satu lagi? Kek dan pastry. Okey. Hadiah dia up sikit. Nah, Dr. Nurul. Ini adalah sumbangan Atomi, sangat bagus, saya dah guna. Okey. Okey, Dr. Nas, bagi soalan yang lain. Okey. Namakan dua pengarang dalam buku tentang remaja. Yang di belakang tu. Ya, ya. Okey. Okey, betul. So disebabkan dia bagi jawapan tentang buku, saya bagi buku. Itu bukan buku yang kat sini ya, tu buku saya. Okey, tanya Puan. Okey, terima kasih. Soalan terakhir ke? Ada soalan terakhir mungkin? Alright, soalan terakhir adalah sudah berapa tahun program Permata Remaja dilaksanakan? Ini memang hebatlah Puan. 15 tahun. Puan dapat beg. Untung dia dapat kitchen, dapat beg. Tahniah Puan. Prof Samsudin kan? Dulu Prof Ya, Samsudin. ya, betul, Prof Sam. Saya buat MOU untuk Prof Samsudin dulu. Masa saya dekat legal office. Sebab tu saya tahu Prof. Okey, okey, terima kasih Kita Puan. bertemu dengan orang perintis juga yang membuat MOU dulu. Okey, disebabkan saya mengambil kesempatan Sila, sedikit sila, Dr. Dr. Nurul. Ada masa tak? Ada 2 minit, 3 minit. Alright, so disebabkan oleh Pusat Pemerkasaan Remaja adalah satu pusat yang berusaha untuk membantu dan memperkasa remaja-remaja berisiko. Ya, kita juga ingin mewar-warkan ya kita dalam proses untuk meneguhkan cabang keusahawanan. Ya, dan setiap tahun sebenarnya kita ada buka contohnya kalau musim perayaan ya, time hari raya, kita ada buat jualan biskut raya. Ya, so maknanya biskut raya itu boleh ditempah dan saya garanti biskut raya kita sangat sedap sebab saya QC-nya. Ya. Kita guna bahan yang premium tapi harga mesra rakyat, ya, mesra masyarakat, ya. So maknanya dan sebenarnya sambil membeli itu boleh juga ibaratnya macam menderma ya kepada program sebabnya melalui pembelian biskut raya itulah anak-anak remaja ini dapat duit poket untuk hari raya. Ya, mereka akan dapat upahnya lah. Ya, dan projek 2026 yang terbaru adalah kita ada planner. Ya, planner 2026. Ya, sebenarnya semua gambar ini depan dan belakang dan juga yang ada di dalamnya adalah foto-foto daripada kelas fotografi kami. Dan foto-foto ini kita jadikan dia dalam bentuk illustration supaya dia lebih menarik, lebih trendy. Dan kita juga akan buka ini sebagai satu bentuk jualan. Dan untuk kegunaan kita sendiri ataupun kita nak memberi sebagai hadiah. Sebab ada kalanya bila kita nak bagi hadiah kepada orang, kita susah nak mencari hadiah sebabnya di UKM ni kedai cenderamata kita macam kalau saya pun agak tercari-cari juga bila nak beli cenderamata ya. Tapi nasib baik di Permata Remaja kita sentiasa ada cenderamata kita tersendiri dan ini adalah bingkisan 2026. Ya, so kita jual RM15. So maknanya sambil membeli sambil juga menderma kepada program Permata Remaja yang berusaha untuk memperkasa remaja-remaja B40. Ya, itu dia Dr. Terima kasih Dr. Nas. Selain dari mempromosikan buku tentang remaja, hari ini kita dah tahu banyak perkara tentang remaja, program Permata Remaja. Dan kita juga mengalu-alukan sebarang kerjasama ya daripada rakan-rakan UKM baik daripada PTSL ataupun daripada HEP dan sebagainya dan office kita sentiasa terbuka untuk sebarang rundingan ya
yang kemudiannya dapat memperkasa remaja-remaja dalam program Permata Remaja itu sendiri. Dan seperti mana yang semua sedia maklum, ofis kita di Aras 2 di sebelah auditorium siswa. Ya, tekan aja loceng, insya-Allah pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Okey, Dr. Nas, rasanya kita dah penghujung bicara ataupun telaah buku remaja dan tentang remaja, dan saya kira banyak sekali yang kita telah kupas berkaitan dengan intipati dalam ini dan juga inspirasi penerbitan buku tentang remaja ini. Jadi kami berharaplah siapa yang belum mendapatkan buku ni boleh dapatkan di penerbit UKM dengan harga yang sangat berpatutan dan berbanding dengan ilmu yang akan diperolehi. Sungguh saya kata walaupun dia bersifat santai tetapi dalam dalam setiap penulisan itu, artikel itu ataupun makalah yang ditulis ini sangat memberi impak. Percaya cakap saya. Saya malam tadi baca sikit, ini memang best. Sebab tu saya sangat mengalukan tuan-tuan dan puan dapatkan, hadiahkan kepada orang yang tersayang, especially anak-anak. Percaya cakap saya. Kerana ia sesuatu yang sangat-sangat berimpak. Okey, terima kasih sekali lagi kepada PTSL kerana memberi ruang kepada perkasa FSSK UKM di atas kesempatan untuk telaah buku tentang remaja ini. Moga kerjasama antara perkasa FSSK UKM dan juga PTSL akan terus erat di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita Dr. Nurul Huda Sarnon alias Kusenin dan juga panel Dr. Nasruddin Subhi. Untuk maklumat semua, sesi telaah pada petang ini dianjurkan dengan kerjasama penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Menariknya, buku ini merupakan hasil terbitan daripada penerbit UKM sendiri. Okey, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Kamarul Arifin Salahuddin, Ketua Unit Pemasaran Penerbit UKM untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Dr. Nasruddin Subhi selaku penelaah dan Dr. Nurul Huda Sarnon selaku moderator pada sesi petang ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kamarul Arifin Salahuddin serta setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Nasruddin Subhi dan Dr. Nurul Huda Sarnon atas perkongsian ilmu yang amat bermakna. Dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata ini, maka berakhirlah sesi telaah tentang remaja pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir sama ada secara fizikal maupun dalam talian atas sokongan dan penyertaan anda. Sekian, terima kasih.